Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini di hadapan saya berada dan juga di luar dewan ini, kita sedang menyaksikan satu sejarah yang sedang terukir. Lantaran itu, izinkan saya untuk mengungkapkan satu detik yang bersejarah buat negara kita, ketika mana Tunku Abdul Rahman membuat peristiharan kemerdekaan dalam beberapa bait ayatnya yang sangat bermakna untuk pembentukan sebuah negara di masa akan datang. Kata tuanku, dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat, serta berdasarkan kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Saya tekankan aspek antara segala bangsa, kerana sebuah negara memerlukan kestabilan, keamanan. Lantaran itulah kita menyaksikan selepas peristiwa 1969, maka dalam konteks partai-partai yang berada di waktu itu, berkumpul 11 parti utama dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak membentuk Barisan Nasional pada tahun 1974. Dan di waktu itu, ia di bawah pimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak. Apa kata Tun Abdul Razak di waktu itu? Kata Tun Abdul Razak, quote, "Kesanggupan kita memperjuangkan konsep Barisan Nasional ini adalah bukti kematangan dan keberanian kita untuk menghadapi perubahan-perubahan masa dan zaman. Konsep ini sambil mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia dari berbilang bangsa, akan dapat juga menentukan kepribadian nasional dan perpaduan rakyat yang lebih kuat dan kukuh. Konsep ini telah membawa semua parti siasah yang menerima gagasan perpaduan negara atas landasan dasar ekonomi baru." Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi pada hari ini, kita sedang menyaksikan satu lagi sejarah yang akan tercipta, iaitu pertemuan semua partai-partai yang berada di dalam 19 parti kesemuanya bergabung atas nama Kerajaan Perpaduan Malaysia. Kita sama-sama doakan akan terukir sejarah masa kini dan masa depan untuk negara kita di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita mendengar satu lagi ungkapan bersejarah, iaitu Malaysia Madani. Malaysia Madani bukan hanya satu retorik, ia merupakan satu bentuk pembentukan negara yang membawa ke semua rakyat, kerana kita sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kita melihat peristiwa yang berlaku dalam negara kita dan intipati kepada kesemuanya, seperti mana yang digagaskan oleh Tunku Abdul Rahman, seperti mana yang diungkapkan oleh Tun Abdul Razak, dan hari ini yang akan diungkapkan oleh Perdana Menteri kita, iaitulah negara kita ini memerlukan keamanan dan kestabilan untuk kita mara ke hadapan. Jadi marilah atas semangat kebersamaan ini kita membentuk masa hadapan kita. Saya berikan 5 jalan untuk kita berada dan mengorak langkah ke hadapan. Yang pertama, cari titik persamaan, bukan perbezaan. Ya, kalau di sini kita menggunakan pentas untuk mencari titik-titik perbezaan, maka kita tidak akan dapat mencari titik persamaan itu. Yang pertama. Yang kedua, kolaborasi, bukan konfrontasi. Masa untuk kita collaborate each other. This is the first time
for all parties from different political background to come here and to express kita punya desire for our great nation. Yang kedua. Yang ketiga, ihsan dan bukan kebencian. Jangan kita tanamkan lagi kebencian di hati kita. Yang keempat, berkongsi kuasa, bukan keangkuhan kuasa. Dan yang kelima, hikmah, bukan emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.